Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nasai. Nak cuci luka, mana patut kita guna? Povidone iodine atau hydrogen solution? Kedua-dua produk ini sering digunakan dalam amalan klinikal. Namun, ramai yang masih tertanya-tanya, produk mana yang lebih sesuai? Persoalan juga timbul, adakah salah satu daripadanya mempunyai kelebihan yang lebih baik? Povidone iodine merupakan antiseptik yang telah digunakan secara meluas di seluruh dunia. Ia telah digunakan selama berpuluh-puluh tahun yang lepas kerana mempunyai spektrum antimikrob yang sangat luas dan berkesan terhadap pelbagai jenis mikroorganisma. Produk ini mampu membunuh bakteria gram positif, gram negatif, virus, kulat serta beberapa spora. Oleh sebab itu, ia sering digunakan dalam rawatan luka, prosedur pembedahan serta kulit untuk prosedur invasif. Jadi bagaimanakah povidone iodine bertindak? Apabila ia disapu pada luka, ia akan melepaskan iodine secara perlahan-lahan. Iodine ini akan merosakkan protein, enzim serta sel membran mikroorganisma sehingga bakteria kehilangan fungsi serta akhirnya mati. Mekanisme ini menyebabkan povidone iodine bertindak dengan sangat pantas dalam mengurangkan jumlah bakteria pada luka tersebut. Salah satu kelebihan paling besar povidone iodine ialah spektrum antimikrobnya yang sangat luas. Ia bukan sahaja berkesan terhadap bakteria biasa, malah mampu membunuh bakteria yang lebih sukar yang dirawat. Sehingga hari ini, hampir tiada laporan yang menunjukkan bakteria mengalami rintangan yang signifikan terhadap povidone iodine. Berbeza pula dengan antibiotik yang boleh menyebabkan masalah antibiotik resisten. Dalam masa beberapa saat sahaja, ia boleh mengurangkan jumlah bakteria pada luka yang sudah mula berkurangan. Ini sangat penting terutama bagi luka yang tercemar atau sebelum sesuatu prosedur dijalankan. Povidone iodine mempunyai kelebihan kerana kosnya yang lebih rendah, mudah diperoleh di kebanyakan fasiliti kesihatan. Ini menjadikannya pilihan yang lebih praktis untuk penggunaan harian. Penggunaan povidone iodine secara berlebihan pula boleh menyebabkan iritasi pada sesetengah pesakit. Ada juga individu yang mempunyai alahan terhadap iodine. Selain itu, jika digunakan terlalu kerap pada luka yang tertentu, ia memberi kesan kepada sel-sel yang sedang menjalankan proses penyembuhan. Penggunaannya hendaklah mengikut indikasi serta tempoh yang sesuai.